duduk kasut orang. Pakai seatbelt biasa je. Kita nak bukan sebab kita nak ambil gambar kita. Lepas tu kita nak tengok museum. Lepas tu kita nak nak tengok kita buat apa waktu kita kecil kat museum. Waktu kita kecil kat museum? Dia ada benda lama-lama. Oh, benda lama-lama. Kau dia boleh nampak masa dia orang dulu. Dia ingat muka dia orang ada dalam museum? Muka yang untuk pada moyang adalah. Okey. Nasi dagang ubai, tapi kita orang tak pergi makan pun nasi dagang ubai ni. Kita pergi buat benda lain. Kita pergi beli goreng pisang je. Kat tepi ni kejap. Istana. Sana Mangga Tunggal. Mangga Tunggal. Pergi masuk. Museum. Museum baru. Boleh masuk? Boleh? Oh ya. Boleh pergi. Boleh. Ya. Banyak museum kat tu. Kan. Kita boleh pergi kuliah Al-Lughah Wedding, kita boleh pergi Taman Polo, Padang Polo. Kita boleh pergi masjid. Taman Polo buat benda. Main polo lah. Oh, dengan budak ni. Main kuda, main polo. Sungai Pahang. Jabatan Sultan Abu Bakar. Ni lah muara Sungai Pahang. Yang sungai dekat Jerantuk tu sampai sini tau. Kita ada kat atas sungai tau. Tapi tu sungai dekat rumah Wan sampai sini. Dekat rumah Wan sampai sini ada. Kita dah sampai Bandar Diraja Pahang. Museum Sultan Abu Bakar. Oh, ni lah polo. Jabatan Mufti, bakal pejabat. Siapa waktu pejabat? Apa? Punah sihat. Oing. Askar. Yang ni masjid. Itu sekolah menengah Tengku Abang Fatimah. Apa benda Amak? Itu kita Sekolah agama. Sini dah kita pergi. Ni museum masjid. Oh, ni museum masjid. Nanti kita pergi kubur jumpa Sultan. Solat lagi. Dah jam 1 dah budak ni. Ni kereta api berlapis. Siapa nak pergi makan dekat dalam train? Takut nak pak. Itu ada helikopter. Satu. Nak gula-gula. Nak gula-gula. Yeah, Sultan Abu Bakar Museum. Oh, kanan tu pun boleh lah. Ha? Kanan tu pun boleh. 6, 7, 8, Okay, atur kereta ni boleh lah. Kami dah. Oh, cot. Pakcik awak buka aiskrim ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Azra sini.
Okay, let's go naik train pula. Follow Papa. Semua ada. Macam-macam ada. Okay, kita nak pergi kafe berlabis. Yang ni boleh berlibis ke berlabis? Babyliss. Rosak. Dia baca. Babyliss. Tutup lah. Oh, tutup. Under construction. Wow. Boleh ambil gambar je lah. You. Pekan. Padahal dia ada. Careful. Boleh tak? Oh, gitu. Okay, jom kita masuk museum pula. Jom. Let's go. Bukan masuk dalam ni. Bukan masuk dalam train. Train tak boleh buka. Dia tutup. Rebut pula. Tak nak main dukung. Kamu tak nak dukung. Tak boleh. Okay. Taklah sangat sebab kau pernah nampak benda ni. Pernah lah Bapa. Ada tak? Bakar. Tiket dewasa RM12. Kanak-kanak. Oh, kanak-kanak free. Kanak-kanak free. Dah buka ke? Boleh. Okay, letak buka kasut. Oh, betul tu. Kaki kencang nak dalam museum. Elephant. Oh, lah. Ada elephant. Kita balik ke? Ada. Ada elephant. Itu ada apa? Ada tak? Ada duck. Ada lagi. Okay, stop. Cukup. Habis. Mama. Ya Allah, cantiknya. Cantik tak? Tengok apa budak tu. Ada orang lukis ke? Ya, dia lukis. Kipak orang tu family kita kan? Betul. Dia raja kita ke? Bukan raja. Dia adalah moyang Umi. Oh, moyang yang tu ke? Yang dah mati ke? Ya, dia dah mati. Yang dia lelaki. Ya, betul. Waktu dulu, gambar waktu dulu. Ni orang ni atas. Mak yelah dah tak ada dah orang ni. Orang ni yang dah mati kan? Ya, dah tak ada dah. Dinosaur dah mati. Dinosaur keluar yang lain. Tapi dah mati. Macam mana nak buat muka ni? Macam mana muka ikan? Tengok. Hai, itu muka. Muka ikan macam tu kan? Ada gigit tajam gigi dia kan? Orang kecil. Kenapa mati? Kenapa? Malu lah. Malu. Oh, dah tak betul. Sedap dia parking kat mata. Macam mana katak benda tadi?
Kerabu daun kaduk. Sarawak emping. Sedap weh emping ni. Sambal hitam kita dah buat. Aira, cukuplah. Sikit Aira, ya Allah. Ih. Malulah. Okay, bye-bye. Bye-bye, apa benda ni? Itu tire strom. Tire strom. Itu aeroplane. Bukan, ya tire dia tu. Tengok ni tire besar. Kan tire besar. Dia nak keluar. Dia tak keluar dah. Sebab dia Habis dah. Tengok dia lah. Ha? Dia makan kan? Ayam ke ikan? Makan mangkuk. Ini dia kata masa baru masak. Kita dekat Dia kedai. dia punya kuka. Kita dekat kedai. Lepas tu Amma kena my phone. Dia masak lama. Carry blind shop. Lepas tu Azra aku kena my phone. Dia terus tapi tak nampak sikit. Ada bagi. Saya bagi nampak Azra tahu. Makan, makan. Ni Azra. My phone. Makan nasi. Makan apa? Saya juga sebenarnya kan. Lepas tu Papa kena makan apa? Abang tengah makan opor daging. Ini macam opor daging, rebung masak lemak dengan air kopi ais. Lepas tu Umi. Umi suap korang makan. Tahu? Air goreng Umi lepas. tahu. Itu Rabu. awak kena makan tapi ya Ama dah telan dah nasi. Kenapa lah? Masuk dalam. Aira pun kena makan. Betul. Bye bye. See you next time. Daging salai masak lemak, berapa harga? Biasa kalau kita tengok dekat kedai Kuantan, ni paling common dah RM5-6 dah. Untuk lauk saja, tak termasuk nasi. Yang ni cuba teka berapa? Kalau kita teka di kawan yang komen. Dapat dah harga dia? RM3 je, RM3 sahaja. Kalau beli banyak ni RM5 lah. Sebenarnya RM3 je. Kalau berkunjung di Bandar Pekan Bandar Diraja, boleh singgah ke Dapur Belanga Tok Mok di Bandar Lama Pekan. Mempunyai hidangan yang sangat sedap, harga berpatutan dan meja yang banyak lah. Jadi kita pergi waktu puncak pada pukul 12.30 tengah hari Sabtu pun masih ada ruang untuk kita duduk. Aneka lauk, lauk pauk, masakan Pahang, masakan Pekan, masakan Melayu, sayur-sayuran dan kuih-kuih pun ada. Termasuklah puding diraja. Kalau pergi Pekan, singgah sini kalau buka. Okey. Menarik ni, ada 2 tingkat. The Royal Puddings. Makanan famous tradisi di Pekan dan Kuantan lah. Kalau kat Kuantan tu boleh nampak di Jalan Mahkota.
nak ambil muka ni lah. Kuah dia tak manis sangat. Okey lah. Dah sangat sebab itu pisang salai dia tebal. Dia tak rasa kering. Cherry dia tak manis sangat. Bahayanya orang boleh makan banyak sebab tak manis sangat. Sembilan terpatin tempoyak, opor daging, ayam masak merah yang dah habis, fajri nanas. Kita ada masakan asam pedas, kerabu perut, acar, pelbagai sayur-sayuran jugalah. Sayur rebus masak lemak ni sedap. Daging masak lemak salai. Ikan pagi ni bukan ni. Ada juga makanan gubah goreng dan juga sambal-sambal dan lauk lah. Sambal-sambal dan lauk lah. Password. Password Kita dapat ni kita call. Tapi kalau Hello? ada gambar macam Hello? Tanya ambil gambar benda lain. Ambil gambar guna kamera. Kamera dia ada lain, dia bukan bukan add-on. Duduk sini lah. Ha? Daripada lama lipis. Ya. Ni TV lama. Tengok sini. Ni TV. Kau tengok. Ingat kalau tengok dekat rumah nenek tu, tu TV lama. Ni lagi lama mana tu. Boleh tutup. Oh ni siapa nama dulu? Moyang awak ada? Ni. perempuan ni. Ibu Acu. Ibu Acu Wan waktu kecil-kecil dulu. Sedap pula aku makan. Memang ni lah dia benda ni pun. TV kalau ada stiker-stiker kat sini. Sama lah. Anak dia memang macam tu. Buat stiker. Anak dia pun suka tampal stiker. Mesti suka conteng juga dulu waktu kecil. Kalau rosak, Rosak dah. Lama dah. Kalau boleh guna pun kita dah tak ada siaran analog, semua digital. Betul. Tak dapat detect dah. Weh, Umi suka pintu gini. Ini pintu zaman dulu Papa. Tapi walaupun pintu begini, kau tengok mesin kopi dia ada apa? tak boleh. Oh, terbuka open. Oh, dia juga dia apa? Ni buka sus. Umi tak nak lah buka shoes. Ni bang. Semua ni refleksologi punya kaki. Azra, Ira, janganlah macam tu sekali. Saya beritahu kamera, sedap ke tak? Macam nyo. Macam nyo. Sedap. Sedap, okey. Kenapa memangnya ni tak sesuai? Cuba kakak kacaukan dia. Pusing terbalikkan straw. Tak boleh turun ke? Okey, Amat turun. Ayah, tutup balik tu kaki. Sekarang ni Umi dengan Amar ni kita kena makan sekali lagi sebab nak cari aiskrim. Tadi makan, lepas tu makan lagi. Papa, beli benda lain. Papa. Tak. Papa pergi lain. Ya, Zara. Ni Papa. Tengok Papa. Kasi orang makan. Ni makanan. Ya, dia punya makan. Dah tengok?
Ini dia punya makanan. Roti ni. Kurang. Frozen. Ini croissant dia, salted egg. Yang ini adalah chicken tender dia. Kita orang ambil sos. Sos tu sos garlic, honey garlic. Dan ini macam nyong. Ama. Oh my god. Ama buka kerusi dah. Tutup balik. Pandai. Kan ada tangan depan ni. Ni ada tangan. Okay. Yang ni mixed food. Sebelah mixed food tu matcha tadi. Sebelah aja sebenarnya. Chinese food. Halal Chinese cuisine. Ni. Tengok ni. Dos kita. Because kita. Aira, jangan sampai begitu. Kasih tak orang. Ay, dos kita. Oh, tu tengok pokok dia penuh. Penuh bunga. Oh. Satu warna kuning, satu warna oranye. Pokok buah dia nanti. Ini pokok. Istana Kakak, ni palace dulu lawa. Tanah dia orang besar. Kecil ke? Oh, wow. Tengok rumah kita. Sekarang aku bakar. Oh, ada tak? Cek tu buang kan? Tapi macam semak. Jiran-jiran saya jadi raja. Oh, ya. Ni adalah tempat padang polo. Dinding dibentuk kayu. Cantik. Pagang ni batu ya. Oh, batu. Bukan kakak. Tidur rumah macam perempuan. Tu kita pergi masjid dah balik dah dari tu tapi sikit lagi.